Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adlina Najwa binti Muhammad Rahim bernombor matrik SD 2024-11111-793 dari kumpulan AD. Hari ini saya akan membentangkan topik yang saya pilih iaitu teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura percaya bahawa pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui pengalaman langsung atau penguatan tetapi juga melalui pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain yang dikenali sebagai model. Teori ini menerangkan bahawa manusia belajar dengan memerhati tingkah laku orang lain melalui permodelan di mana individu memilih tingkah laku yang ingin ditiru tanpa perlu mengalami sendiri. Proses pembelajaran ini melibatkan proses kognitif seperti ingatan dan pengulangan serta penguatkuasaan tidak langsung. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh pengantaraan dalaman dan interaksi antara persekitaran, tingkah laku dan proses psikologi individu yang dikenali sebagai Reciprocal Determinism atau PKL. Secara ringkasnya, PKL adalah peribadi, kelakuan dan lingkungan, di mana peribadi merujuk kepada pemikiran emosi dan kepercayaan individu. Kelakuan ialah tindakan yang diperlihatkan dan lingkungan ialah suasana atau persekitaran. Ketiga-tiga elemen ini saling mempengaruhi secara dinamik. Hubungan antara ketiga-tiga komponen ini tidak bersifat sama kuat dan berbeza mengikut individu serta konteks situasi. Teori pembelajaran sosial menekankan beberapa konsep utama iaitu yang pertama, tahap yang dikenali sebagai tahap perhatian. Di peringkat ini, murid atau individu memberi fokus penuh kepada model. Mereka menumpukan perhatian kepada tingkah laku atau contoh yang menarik dan jelas. Seterusnya ialah tahap penyimpanan dalam ingatan. Di sini, maklumat dan tingkah laku yang diperhatikan disimpan dalam ingatan dalam bentuk imej atau simbol. Tahap ketiga ialah tahap peniruan atau reproduksi. Murid mula mempraktikkan semula apa yang telah mereka lihat melalui pemerhatian. Tahap terakhir ialah tahap motivasi. Motivasi ini ialah dorongan untuk bertindak atau mengulangi tingkah laku yang telah dilakukan. Ganjaran, pujian atau dorongan lain akan menggalakkan murid mengulang dan mengekalkan tingkah laku tersebut. Contohnya, apabila murid mendapat pujian kerana berjaya menyelesaikan soalan dengan betul, mereka lebih cenderung untuk terus menggunakan kaedah yang sama pada masa akan datang. Kesimpulannya, teori pembelajaran sosial Bandura menunjukkan bahawa pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan interaksi dinamik antara peribadi, kelakuan dan lingkungan. Eksperimen Boboda pula membuktikan bahawa kanak-kanak boleh meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama apabila tingkah laku itu mendapat dorongan atau ganjaran. Dengan memahami konsep ini, guru boleh merancang pengajaran dengan lebih berkesan dan menjadi model positif yang memberi kesan kepada murid. Sekian, terima kasih.